aku cabar Ashraf Wajdi masa itu untuk saman aku. Ataupun kalau berani datang berdebat, sebab dia duk pergi sebar, buat kenyataan, buat ucapan, kata aku fitnah tabung haji. Salam sejahtera dan hello semua. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita ada lagi satu pendedahan panas yang bakal menggemparkan kancah politik tanah air. Tanpa buang masa, jom kita sama-sama saksikan video pendedahan. Saya sebenarnya yang pasal PPB ni lah, Putrajaya Perdana Berhad ni kan, yang ini bukan sebab soal tabung haji pun. Aku tersepak benda ni sebab 1MDB. Sebab SRC. So bila kita mula dapat maklumat semua, ada duit SRC masuk satu syarikat nama Putra Perdana Berhad. Saya ingat dalam 140 juta kan. Kemudian dia berkait dengan tabung haji sebab akhir 2014, betul lah, pada Disember 2014 tabung haji telah membeli 30% pegangan equity dalam Putrajaya Perdana Berhad berjumlah 193.50 juta ringgit daripada Cendana Destiny. Jadi aku tanya, bila tabung haji beli ni dekat Parlimen 2015, memang video tu ada lagi. Ni kenapa ni duit SRC mula-mula masuk dalam Putrajaya Perdana Berhad ni dalam 140 juta duit SRC, ada trail duitnya. Kemudian maybe about a year later, tiba-tiba tabung haji beli saham menjadi 30% pemegang saham dalam Putrajaya Perdana Berhad. Kemudian Putrajaya, this one I can't remember. Tak, okay. So maksudnya duit daripada SRC ada masuk dalam Putrajaya Perdana Berhad, and then I think ada jumlah yang dibayar balik kepada SRC, dan 193 juta daripada tabung haji masuk. Dan I think sampai sekarang syarikat ni masih lagi syarikat tabung haji tau. Okay, pelaburan dalam PPB telah memberi impak kepada tabung haji apabila sehingga 31 Disember 2020 tabung haji telah merekodkan rosot nilai berjumlah 145.3 juta. Nilai buku bersih pegangan tabung haji dalam PBB pada ketika ini adalah sebanyak 48 juta. Jadi beli 94 juta, lepas 6 tahun tinggal 48 juta, dan ini syarikat sebelum itu dimiliki oleh Jolo. Okey. Yang sekali. Yang ini tak masuk dalam RCI, yang ini saya gabungkan dengan siasatan saya sendiri. Okey. Jolo tahun 2011 kan, dulu kan bising Petro Saudi kan. Petro Saudi yang semua orang dah tahulah pasal 1MDB dulu kan. Pemilik, if I'm not mistaken, pemilik Putrajaya, bukanlah, memang aku ingatlah, pemilik pemilik Putra Perdana Development, okay, let me be very precise balik. Kita ulang balik. Okay. Ada satu syarikat pemaju hartanah namanya Putrajaya Perdana Berhad. Okay, P sebab PPB. Syarikat ini diambil alih oleh Jolo melalui Petro Saudi tahun 2011. Okay, ya. Now, salah satu anak syarikat PPB ni, Putrajaya Perdana Berhad ini, salah satu anak syarikatnya namanya ialah Putra Perdana Development, PPD. Sebab tu aku diam sekejap tadi dah. Aku nak make sure kan orang tak terkeliru antara PPB
dengan PPD. Anak syarikat PPB. So ada satu syarikat memang pemaju sebelum itu, namanya Putrajaya Perdana Berhad, PBB. Jolo ambil alih melalui Petro Saudi pakai duit YMDB tahun 2011 kan. PPB ni ada satu anak syarikat nama Putra Perdana Development. Yang ini yang dapat duit SRC. Ini yang dalam list. Yap, yang ini yang dapat duit SRC Okey. Tahun 2014, 3 tahun lepas Jolo muak semua ni, kemudian ada corporate restructuring, ada satu syarikat baru nama Cendana Destiny Sdn Bhd. Kan. Jadi Cendana Destiny Sdn Bhd ambil alih daripada Jolo, syarikat PPB ni kan. Kalau saya baca laporan semua, laporannya ialah apabila ia diambil alih daripada Jolo, ia dibiayai sepenuhnya oleh pinjaman bank sebanyak 210 juta. Kan? Jadi nilai masa ambil daripada Jolos 210 juta kan, untuk 100% pegangan. Pupap lepas tu datang tabung haji beli 30%, nilai dia 196 juta. 193 juta. Yang sekarang ini tinggal 48 juta. So jawapan kepada Akmal Saleh, kok mana zakau? Itu salah satunya lah kan. Baik. Aku sekarang ni kalau nak ingat balik, zalim lah dia orang ni. Kalau aku nak ingat balik zaman aku kena tangkap, keluar lokap, semua bergari sebab bercakap pasal benda-benda ni kan. So ini memang mesh yang ada dalam RCI dengan yang saya pernah bongkarkan dululah. Okay, kemudian adalah Al-Rauda, panjang yang pasal Saudi, Al-Farida Residential Fund pun ada. Okay, kemudian TH Plantation, muka surat 150, pun panjang lah. Dindong TH, sebab kalau baca ni memang tak habis lah kita. Saya sebut muka surat je. TH Properties, Alam Maritime Resources, TH Marine, kemudian TH Hotel and Residences, FGV Berhad. Kita semua tahu yang masa ucapan aku dekat parlimen tu, yang duk banyak ganggu tu, masa itu mantan ahli parlimen Kota Tinggi. Dia duk kacau-kacau, betul jerit-jerit kat aku kan. Betul aku sindir dia sikit lah. Dia marah sebab dia bought FGV. Tabung haji dah hilang 1 bilion. Lepas tu dia kena dakwa kan. Untuk FGV kan, dia kena dakwa kan. Tambah lagi FGV. Okey, sampai yang itu kan. Itu yang disebut di dalam RCI. Yang aku bongkar yang tak disebut, Silverbird. Sebabnya ialah dia di luar tahun 2014 ke 2020. Sebab skop dia hanya 2014 ke 2020. Yang aku dedah ni yang lagi awal kan. FGV satu contohnya. Kemudian Silverbird, beli 90 juta, betul hangus. Kemudian TH TH Heavy Engineering, tahun 2017 CEO dia kena dakwa dan didapati bersalah kan. Dan saya tengok balik semua kan kebelakangan ini Ashraf Wajdi bersemangat nak saman semua orang kalau libatkan dia pasal tabung haji. So aku semak balik semua kenyataan media aku semua berlaku. 4 November 2016 aku cabar Ashraf Wajdi masa itu untuk saman aku. Ataupun kalau berani datang berdebat, sebab dia duk pergi sebar, buat kenyataan, buat ucapan kata aku fitnah tabung haji. Betul lah, dia macam dia pasal PAS lah. Hari ni dia kata macam tu PAS kan. So dulu masa semua ini tengah berlaku memuncak ni, dia timbalan Menteri Agama yang kalaupun dia tak tahu secara terperinci
ialah itu tanggungjawab dia untuk menjaga dan melindungi tabung haji. Dan dia pula ada doktor PhD dalam syariah dan dalam kewangan Islam. Takkan dia tak boleh baca balance sheet, takkan dia tak boleh baca income statement, takkan dia tak tahu pasal akad mudharabahnya, pasal zakat, semua ni kan. Dia dengan selambanya duk kata aku fitnah ni, sampai aku cabar dia untuk saman aku. Ataupun untuk berdebat. Dua-dua dia tak buat lah. YB ulang balik cabaran tu? Entah ayah, tak guna, aku dah tua dah keluar RCI dah pun. Nak debat apa lagi kan. Walaupun dia mengambil masa 10 tahun lah untuk keluar kan. Kemudian yang tak disebut lagi, perisai petroleum tak masuk dalam ni sebab dia lebih awal. Kemudian Theta H. So itu perkara-perkara yang saya pernah sentuh, yang sebahagiannya pun ada dekat sini, sebahagiannya kalau orang berminat boleh semak lagi. Dan ini untuk kita rangkumkan kalau orang tanya kenapa tak ada sakau pun. Kenapa tak ada sakau kan? Tak ada sakau pun? Tak ada sakau pun kan. Ada satu lagi yang kita tertinggal sedikit. Pasal muka surat berapa ni? Pasal dividen daripada anak syarikat, tabung haji masukkan dan declare sebagai pendapatan dia, padahal dividen tu tak pernah dibayar. Sepatutnya tak boleh pun. Itu kembali kepada soal skim Pak Mantelo tadi lah, kumpulan penemuan kedua tadi kan, pasal creative accounting, pasal hibah semua kan. Okey maksudnya begini kan. Kalau kita jawab teruslah yang Akmal Saleh duk tanya kan, yang orang UMNO duk tanya, Ashraf Wajdi semua ni kan. Sebab itu kita kena ingat kepada skop RCI. Nanti dulu, sebelum kita teruskan, kalau korang belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang supaya korang tak terlepas isu atau pendedahan panas seterusnya dekat channel ini. Skop RCI ini, mereka bukanlah diberi bidang tugas untuk get to the bottom of this dan juga menyiasat dan juga mendakwa. Dan proses untuk menamakan siapa di belakang setiap satu penyelewengan ini memerlukan siasatan di bawah akta dan undang-undang yang berkenaan, baik di bawah akta syarikat, baik di bawah kanun keseksaan, baik di bawah akta SPRM. Jadi sebab itu, kalau baca betul-betul RCI ini secara jelas dia punya recommendation contohnya agak direct tau recommendation, aku baca pun dia beritahu kesimpulan dia mengenai pelaburan-pelaburan ni kan. Ni kat muka surat mana ni? Muka surat awal sekali. Sorry saya nak baca word by word supaya orang tahu aku tak reka-reka. Pelaburan yang bermasalah 3.14 perenggan pertama di bawah seksyen itu 3.14.1 muka surat 138. Suruhanjaya telah menerima laporan daripada Lembaga Tabung Haji mengenai pelaburan-pelaburannya yang bermasalah. Okey quote this Suruhanjaya mendapati wujudnya transaksi yang mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Dia orang ni, Tun Raus ni bekas ketua hakim negara. Dia tak boleh pakai tuduh macam itu je. Dia berdasarkan semakan laporan-laporan di peringkat atas tu. Berdasarkan limited information itu pun dia dah kata wujudnya transaksi yang mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Jadi untuk menjawab Akmal Saleh, mana sakau dia, kita kena pergi kepada kesimpulan dan juga recommendation yang dibuat oleh RCI mengenai pelaburan yang bermasalah ni. Okey tunggu jap. Okey. Muka surat 155.
Perenggan 3.14.7 pandangan Suruhanjaya. Suruhanjaya berpandangan bahawa setiap anggota lembaga dan lembaga pengarah anak-anak syarikatnya, pengurusan serta kaki tangan yang terlibat patut dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami oleh tabung haji dan anak-anak syarikat yang berkaitan. Yang ini termasuklah Aziz Rahim. Aziz Rahim sekarang ni mungkin dia rasa sebab UMNO akan menang balik kot sekarang kan. Tiba-tiba muncul lah. Tiba-tiba dah ada pergi bagi ceramah dengan confidentnya dia kata aku fitnah dia. Dia ulang hari ni tau. Saya tak terlibat, ini fitnah Rafizi semua ni kan. Saya dah clear oleh Azam Baki semua kan. Kalau RCI ni jelas lah kan. RCI ni secara jelas kata patut dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang daripada laporan ini, apa yang patut berlaku untuk kita kenal pasti dan dakwa siapa yang sakau-sakau semua ni. Sebabnya begini di peringkat RCI bila disiasat tu dia hanya nampak laporan kewangan. Yang ini rugi, yang itu rugi, yang ini dia tidak akan go through in detail. Contohnya perjanjian ataupun macam mana deal itu dibuat. You and I know cara yang berlaku begini. Dia akan ada dalang-dalang dia. Dia akan ada broker-broker dia. Broker dia kata aku ada satu company ni, okey tabung haji you letak 200 juta. Tabung haji untuk letak 200 juta tu kecuali dia dapat signal daripada atas. Dan you kena tengok siapa broker ni, siapa yang dapat duit ni. Dapat duit ni besar kemungkinan proxy. So dia dapat duit tu. Kalau ambil contoh yang plantation yang beli kat Riau Sumatera tu gila, 1 bilion habis macam tu je. Lepas tu dah lah tak dapat bayaran. Lepas tu dia pula tabung haji pula kena bagi duit kan. So you kena tengok siapa yang di belakang proxy tu. Dia sama macam YMDB lah kan. Yang susun semua ni Jolo, kemudian Najib dapat duit masuk bank account dia kan. Tapi daripada SRC bukannya terus masuk ke dalam akaun Jolo ke, bukan terus masuk ke dalam akaun Najib. Dia round trip ni. Daripada sini pergi sana, pumpang masuk. Jadi sama lah semua ni kan. Jadi kalau Akmal Azali tanya mana sakaunya, dia orang pakar buat benda ni. Ini di kemuncak berlakunya YMDB ni. Tak cukup dengan YMDB tahun 2011, 2012, 2013. Tabung haji pun sama naik kan. So, perkara ini perlu disiasat secara mendalam. Sebab itu RCI dia syorkan beberapa perkara lah. Satu, kena buat forensic accounting. Forensic accounting maksudnya nak jejak yang round tripping tadi lah. Bayar kat orang ni, aset tak guna, dah habis 300 juta. Siapa di belakang orang ni? Siapa lagi di belakang? Duit masuk akaun mana? Pusing semua. Kan? Jadi, satu kena buat forensic accounting. Dan keduanya, dia kena ada task force seperti mana yang dulu SPRM zaman itulah, masa Datuk Bahari dulu kan, dia ada special team dia yang memang pergi kutip semua ni, pergi siasat and tengok the money trail, then finally dia tengok lah dapat kat siapa. Kan? So itu perkara yang betul-betul sakau kan. Tapi soal pertanggungjawaban ini dia bukan saja semata-mata soal sakau. Dia juga soal tanggungjawab menteri. So ambil contoh perkara pertama, result negatif. Dan satu lagi yang diberi tumpuan besar, yang ini yang dilaporkan besar-besaran oleh media lah, iaitu bonus sampai 11 bulan sedangkan rugi, sedangkan result negatif kan. Bonus ni semua kena minta kelulusan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Bayar hibah
Memang kerajaan tetapkan. Memang saya tak rasa dia bawa ke kabinet, tapi dia memang bincang dengan Menteri Agama dan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Dalam kes ini maksudnya siapa menteri-menteri yang terlibat? Najib Menteri Perdana Menteri, Najib Menteri Kewangan. Jamil K. Ada seorang lagi Menteri Kewangan. Ada 2 orang Menteri Kewangan dalam tempoh ini tau. Datuk Seri Husni Hanazlah dan Johari Ghani. Dia Menteri Kewangan masa ni. Yang 2017 ni yang bergaduh besar pasal sepatutnya rugi 1.4 bilion, engkau pergi umum 3 bilion semua kan. Johari Ghani tak ada pun UMNO nak jawab mah. Kan ini calon Perdana Menteri UMNO ni kan. Kemudian seorang lagi Jamil K lah. To be fair to Datuk Seri Jamil K, I want to be fair to him. Okay. Saya rasa dia memang mengikut saja apa yang orang ulur, dia sign saja. Sebab tahun-tahun 2015, 2016 masa saya duk tanya dalam parlimen kan, saya tak nampak dia cuba sembunyikan. Saya rasa dia memang drown dalam benda ni semua. Sebab itu dalam RCI ni, sebab itu saya dapat jawapan. Sebab dia tak macam tanya soalan pasal SRC. Tanya soalan pasal 1MDB ni, kalau daripada Kementerian Kewangan ni pandai dia kona. Tapi bila tanya pasal tabung haji, aku tanya tu secara bendulnya, dia jawab secara bertulis tau. That's why I get all this information kan. Dan saya ingat perbahasan masa di parlimen kan. I may be wrong lah, but I don't recall Jamil K ever cakap pasal defisit ni aku fitnah tau. Yang lebih sudu dia kuah ni Ashraf Wajdi, timbalan dia. So and you know, you berdepan dengan menteri kan, dan aku kesian kat dia bila dia dalam parlimen. Kalau tabung haji kan, dia kena gulung tu, aku tanya dia sebab aku seorang je yang cakap pasal tabung haji, kemudian nak kena jawab kan. Aku tak ingat lah dia sly ke atau, but I have a feeling dia memang out of his depth when it comes to financial semua ni kan. Jadi sebab itu cadangan RCI ialah kawal selia mengenai tabung haji ni yang bersabit dengan kewangan ini perlu juga dipecahkan kepada Menteri Kewangan. Tapi Menteri Kewangan masa tu Ghani, Najib jadi juga macam ni lah. Kan, sebab walau macam mana pun Najib tu Menteri Kewangan. Jadi kalau pun dia tak tengok, benda tu tetap akan pergi kepada menteri-menteri lain lah kan. Jadi kita tunggulah. Okay. Yang baiknya ialah aku ada banyak homework ni. Aku kan macam detektif sikit, detektif Conan kan. Jadi ada banyak-banyak benda ni, ada banyak-banyak nama, ada banyak-banyak syarikat semua ni kan. Lepas ni kalau ada masa aku pergi korek lah satu kan. Tengok kan. Jadi podcast kita mungkin jadi menarik, tapi kau kena tangkap lah lepas tu. Jadi kalau siapa-siapa nak kena tangkap, saya dah tua, saya wakilkan, silalah tangkap Haziq ataupun Pak An menggantikan saya dalam lokap. Saya dah tak buat kerja-kerja masuk lokap ni, itu kerja 10 tahun lepas. Subkon ke orang lain. Aku boleh subkon kepada lain. Jadi, apa pandangan korang tentang isu ini? Tulis di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.